Nak tanya hook dia kan jauh dengan katak. Ikan kan target katak dulu, jadi hook tu susah lah ikan nak makan kan, sebab hook jauh dengan katak. Okey. Jadi sebenarnya kalau kita fikir secara logika, ikan dia memang makan katak ni, tapi dia akan sambung dari bawah. Jadi akan kenalah hook ni. Lagi satu, untuk brand ni sebenarnya Boytech dah banyak dah dia test, lepas tu baru dia keluarkan untuk dia jual lah. Jadi ramai juga yang dah cuba. Jadi abang boleh tengok feedback ramai yang dah strike top mine pakai rumah ni. Okey, plate dia bising gila, titanium color. Lepas tu ini dia punya berat dia 23 gram, saiz kecil je. Jadi sedap kalau nak hantar dekat strike zone yang jauh, nak longkang sedap ni. Okey. Jadi dia hadir dengan skirt body. Okey. Jadi lebih nampak reality, macam betul-betul katak hidup. Siap ada body macam ni. Hook pun siap dengan tiup. Jadi tempat heavy boleh tutup je macam ni. Ikan makan ni terbuka. Jadi kau boleh cuba Boytech Noisy 23 gram ni. Tengok bearing dia, loceng siap.